Jom kita kenali Imam An-Nawawi, seorang ulama Islam yang sangat hebat legasinya. Macam mana orang yang hidupnya singkat boleh tinggalkan legasi ilmu yang kekal selamanya? Umur beliau hanya 45 tahun. Beliau wafat pada tahun 676 Hijrah. Singkat kan? Tapi dalam masa yang singkat tu, beliau hasilkan karya-karya hebat yang masih kita guna sampai sekarang. Jadi, siapa sebenarnya Imam An-Nawawi ni? Jom kita kenali beliau dengan lebih dekat. Beliau lahir di Nawa berdekatan Damsyik dan jadi seorang tokoh utama dalam mazhab Syafi'i. Rahsia legasi beliau semuanya terletak pada dedikasinya yang luar biasa dalam menuntut ilmu sejak kecil lagi. Rutin harian beliau memang legend. Bayangkan setiap hari beliau hadiri 12 kelas pengajian berbeza. Beliau tumpukan sepenuh perhatian pada pengajian hadis di samping ilmu-ilmu teras yang lain. Hasil kerja keras inilah lahirnya kitab-kitab hebat yang kita semua manfaatkan sampai hari ini. Tapi ilmu beliau ni dibina atas satu asas yang sangat kukuh, kepribadiannya yang luar biasa. Ada 3 perkara utama tentang peribadi beliau: sangat tekun, hidup sederhana dan sangat ikhlas. Sifat-sifat inilah yang menjadi rahsia impak beliau yang berkekalan dan terus jadi inspirasi kita. Jadi kisah beliau ni tinggalkan kita dengan satu soalan. Apa satu sifat beliau yang kita boleh amalkan?